Jangan senang-senang nak kata lelaki ini dayus apabila menghantar ke hospital kerajaan dan membiarkan doktor lelaki yang menguruskan isteri. Perkataan dayus yang digunakan oleh ustaz dan ustazah ini sangat berbahaya kerana dayus adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sebut 3 golongan yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila, iaitu lelaki yang dayus, wanita yang menyerupai lelaki dan orang yang ketagihan arak. Lalu para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah faham maksud orang yang ketagihan arak. Tetapi apakah itu lelaki yang dayus?" Nabi SAW sebut, iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya, dengan ahli keluarganya. Hadis ini dalam riwayat Imam Bahaqi dan Syu'abul Iman. Hadis yang sahih. Jadi, jangan senang-senang nak kata lelaki ini dayus apabila menghantar ke hospital kerajaan dan membiarkan doktor lelaki yang menguruskan isteri. Berat hukuman dia. Apatah lagi gambaran dayus itu tidak jelas. Jantan-jantan ini mereka telah mempertahankan isteri mereka dengan memberikan keperluan perubatan yang terbaik untuk mereka. Mereka mahu memastikan isteri dan anak-anak mereka selamat. Lalu mereka bawa isteri itu ke hospital. Kerana di sanalah ada erti usaha dan tawakal. Lelaki ini adalah lelaki yang bertanggungjawab terhadap isterinya. Awak hanya melihat kepada kegelisahan dan keperitan wanita ketika mahu melahirkan anak. Tidakkah awak pernah berfikir debaran sang ayah, kerisauan seorang suami? Mereka merasa diri tidak mampu melakukan apa-apa ketika itu. Hanya pasrah, hanya berharap orang yang pakar saja yang menguruskan isteri dan anaknya yang bakal dilahirkan.